Kalau nak anak kita lambat cakap, jangan tengok video ni. Ini adalah graf perkembangan bahasa untuk kanak-kanak ataupun kita bagi sebagai golden age. So nampak tak, perkembangan bahasa anak ni sangat penting sebab dia bermula daripada umur 0 hingga umur 7 tahun. Lepas daripada 7 tahun tu, perkembangan graf tu akan berkurangan sikit, tak macam daripada umur yang sebelum tu. Jadi peluang untuk korang membantu anak korang yang ada masalah speech delay tu akan berkurang lah. Kalau mak ayah ada anak yang ada masalah speech delay ni, memang kena take awal lagi sebelum umur 7 tahun. Especially kalau anak tu tak suka makan ke, susah nak makan ke, ataupun dia suka pilih makanan, so memang daripada situ nutrition tu sendiri dah tak cukup dah. So that's why apa-apa pun kita kena top up balik vitamin ataupun nutrition yang tak cukup dalam badan ni, yang bagus untuk perkembangan otak anak korang. Sebagai contoh, suplemen korang boleh dapatkan untuk membantu anak korang adalah Prochem, di mana dia sendiri dah ada KKM certification, dia ada CJ halal dan juga dia dah ada lab test. So mak ayah jangan tunggu lagi. Lagi awal kita bantu anak-anak kita, lagi cepatlah peluang dia untuk sembuh seperti sedia kala. Jangan menyesal anda kata kalau korang dah terlepas golden age dia. Kalau korang berminat boleh dapatkan Prochem dekat link dekat bawah.